besar betul tablet ni. Cuba tengok dia punya skrin. Memang puas hati. Jom kita review Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. First kali, dia punya display memang besar dan terang tau. Dekat sini ada 13.1 inci 90Hz LCD display. Dengan skrin yang besar macam ni, memang best lah kalau korang nak buka video ataupun nak guna untuk edit konten pun sangat sesuai. Yang bagusnya, walaupun tablet ni besar, tapi dia memang betul-betul nipis tau. Dia punya ketebalan cuma 6.5mm je. Sangat ringan dan sesuai untuk bawa pergi mana-mana. Lepas tu yang mantapnya, tablet ni ada IP rating 68 water and dust resistant tau. Biasanya kita dengar smartphone je boleh kena air kan. Tapi kali ni tablet pun boleh kena air juga. Memang betul-betul tahan. Untuk dia punya audio pun memang puas hati tau. Dekat sini ada dual stereo speaker tuned by AKG. Satu dekat sini dan satu dekat sini. Speaker dia agak kuat juga tau. So memang seronok lah nak tengok movie ataupun nak layan music. Dari segi performance pun memang betul-betul capable. Dekat sini ada prosesor Exynos 1580 dengan 12GB RAM dan 256GB storage. Memang tak ada masalah kalau korang nak multitasking pakai tablet ni. Boleh buka sampai 3 app serentak tau. Pakai multi window. Memang smooth. Yang bestnya dekat dalam kotak dah siap-siap dapat S Pen tau. So tak perlu beli asing. Aku dah cuba dah main lukis-lukis dengan tulis nota dekat tablet ni dan dia punya S Pen ni memang betul-betul responsif. Lepas tu dekat sini ada math solver tau. Contohnya korang ada masalah matematik. 3 tambah 5 dia akan terus selesaikan untuk korang tau. Memang betul-betul cepat. Dia ada intelligent feature. Kita buat yang complicated sikit. 3/2 tambah 1/4 dia akan jadi 1.75. Memang cepat. Kita buat lagi susah. 3.25 tambah 1/125. Tengok. Laju weh, dia dapat jawapan. Lepas tu ada feature best face. Cuba tengok. Sekarang ni aku ambil gambar tapi mata tertutup kan. Jangan risau, kita boleh pilih. Ada 4 jenis muka dekat bawah ni. So dekat sini aku punya muka yang mata tertutup, tapi aku boleh pilih. Contohnya aku nak pakai gambar yang ni. So automatic dia punya mata sekarang dah terbuka. So gambar nampak lebih cantik lah. Basically best face ni dia pakai feature motion photo. So kalau korang ambil gambar motion photo, korang boleh pakai feature best face dekat bawah ni. Pada pendapat aku, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ni memang sangat sesuai kalau korang tengah cari tablet mid-range tapi nakkan skrin yang besar dan terang. So kalau korang tengah cari tablet yang sesuai untuk pelbagai situasi, boleh try Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ni.